7 perkara solat. Yang mana kita buat ni solat boleh terbatal, boleh tak sah dan haram. Apa 7 perkara ni? Yang pertama, tuan-tuan, kesalahan pertama atau perkara pertama yang selalu berlaku dalam solat ni, apa dia? Masa solat hentikan. Hentikan solat. Kita tengah solat zuhur, kita pergi hentikan solat. Sebab apa? Sebab mak panggil. Pernah berlaku tak ibu tuan-tuan? Sebab mak panggil atau suami panggil. Kita tengah solat zuhur ni, solat asar. Mak kita panggil, kita mendengar. Oh, mak panggil lah. So, kita pun pergi hentikan solat, kita pergi sahut panggilan mak kita. Ataupun suami kita pun, kita pergi sahut panggilan suami. Sebab apa suami panggil? Sebab mak panggil. Kan? Ibu tuan-tuan, siapa yang pergi hentikan solat fardu dia, siapa yang pergi hentikan solat sebab mak panggil, sebab suami panggil, haram. Berdosa hukumnya, ibu tuan-tuan. Berdosa.